Hi guys! Hari ni Yas nak unboxing something. Like as everyone know that Yas dah grad diploma bulan 11 tahun lepas. 2 hari bulan 11 dekat KYPJ. Nur Yasmin Nabila Muhammad Taha. And then 21 hari bulan 11 kot tak silap. Yas grad dekat UTM. Nur Yasmin Nabila binti Muhammad Taha. Sebenarnya gambar KYPJ tu tak sampai lagi. I don't know lah apa yang ambil masa yang lama sebab dia kata dia akan post bulan 1 hari tu. Today 27 March masih tak sampai-sampai lagi. So kita akan unboxing dulu gambar UTM. Tada! So kita ada gambar daripada UTM. Comel je. Besar pula tu. Foto AZ. Yang UTM ni free tau guys. Free. Kalau KYPJ tu kena bayar and Yas bayar about RM60 kot tak silap. Kita unboxing dulu gambar-gambar ni. Gunggu meh. ASMR. Kita buka. Macam mana buka dia ni? This is my first time tengok gambar. Actually UTM like Photo AZ ni dia ada bagi dekat email gambar soft copy. But I tak tengok lagi. And know what? Siapa? My family semua dah tengok. I mean bukan semua lah. My mum dengan my adik je yang dah tengok. Hancur. Lama siap dia simpan benda ni daripada bulan 1. Lepas balik daripada Desaru tu. Tak silap lah. Weh takutnya. Dia tutup kan? Okay dia tutup. So Yas koyakkan je. So ni Photo AZ. Congratulations. Thank you. Weh, aku takut tengok hasil dia. Sebab my mum kata kenapa macam tu sekali kamera dia. First, just bagi korang tengok dulu. Aku takut. Ya Allah, kelibin nur. Okay, 1, 2, 3. Weh, kenapa nampak macam pendek semacam? Okay, cerita dia macam ni. Yas kan student UTM. So Yas memang stay dekat UTM. And then my mum dengan my dad, also my adik datang kemudian sebab my adik sekolah. Tak boleh nak ponteng sebab adik-adik exam masa tu. Yas datang sendiri tau, naik Grab pergi day 1 tu. You know, masa convo, of course lah jam kan. Yas tunggu sumpah lama gila. Kita orang kena ada kat sana about 1:30 PM kot macam tu. Tapi Yas 1:30 still dalam kereta. Lagipun Yas time tu sedarlah juga sebab Yas lambat. Tak tahulah, tunggu Grab pun lama sebab peak hour. So, yeah. Gelabah gila masa tu, dah lambat macam apa. Semua dah masuk day 1. Last-last Yas dengan Inci. Sumpah, kelang kabut gila. That day. Comelnya. Bau papan duk. Kita orang last day. Mana nampak tak tarikh dia? Kita orang diploma like kerja sama. Since KLPJ kan. So, kita buka. Hasil dia salah aku jugalah. Sebab aku nak hire Muar. Tapi tak cukup bajet. Okay, I don't know lah korang percaya ke tidak. Tapi Yas, until now, masih tak ada scholarship. Ya, sebab semua SEM 1, like 5K Yas bayar, semua duit sendiri. Since Yas kerja. Weh, kenapa aku pegang terbalik benda ni? Oh. Also, the eye. Macam terlebih nur. Belakang aku ni, senior. I just know her. That day, the TMI, baju ni, baju yang aku pakai masa grad ni, baju raya aku. Oh, masa ni dia orang kata pandang tu. Aku malu kan naik pandang. Yes, memalukan. Tapi lawa duk gambar dia. Jinjang.
Aku curious dengan gambar KYPJ. Sumpah. Tapi boleh lah. So guys, I will come back with gambar KYPJ. I don't know when. So akan ambil masa yang lama. Itulah 27 March. At 10 PM I record this video. Okay, so aku baru balik beraya. Aku rasa tu, aku ada nampak parcel. Macam ni je. Okay, hi guys. Okay, aku baru balik beraya. It's already 10 PM and aku baru balik daripada beraya. Today is 19 April and aku balik-balik je aku dapat parcel. Aku tak ada beli barang and aku rasa ni gambar KYPJ kot. Tapi not just like this. I mean just like this. Memang ada keras tapi macam tak ikhlas je. Bayar mahal tau, RM65. Let's kita buka. Okay, so for your information, gambar ni, gambar KYPJ, kita tak dapat soft copy. So aku tak tahu macam mana rupa gambar dia. Why? Wait! What the macam ni and the gambar. Weh, kalau aku report boleh tak? Aku tak ingat lah siapa dia punya. Tapi boleh tak aku buat report? What the weh, aku speechless. Gambar dia dah lawa guys. Gambar dia sumpah dah lawa. Aku dah pandang kamera. Tapi kenapa macam ni? Aku sumpah speechless. Okay, kita buka, okay? Kita akan bagi video ni kat dia kalau dia tak percaya. So kita buka. Ni stapler. Stapler, okay. Gambar ni macam ni. Stapler dia dekat tepi ni. Stapler. I know dia fotografer luar. Dia bukan KYPJ. Tapi perlu ke macam ni? Aku bayar RM65 and that time aku tak ada duit langsung. I mean that time aku dah start belajar. And aku banyak guna duit nak bayar buku. Banyak benda nak kena bayar. Macam ni dia bagi. Kenapa aku rasa yang gambar dia ni dah dibuka? Tengok. Ini gambar convocation. Ini. RM65. UTM free. Macam tu babe. Weh, sumpah gambar aku dah lawa. Tapi ni apa? Orang tu benci aku ke? Okay, kepada fotografer KYPJ, saya dapat gambar 19 April 2025. Kalau tak percaya sekejap. 19 April 2025, 10:39 PM. So guys, I will PM them maybe lusa sebab esok hari Ahad and I will update soon apa dia punya respon. Thank you. Ni actually apa yang aku chat dengan orang tu dan aku mengadu semua. Aku ada juga chat HEP aku. And then HEP aku suruh direct diorang sebab bukan college punya kan. So diorang dah ganti. Good thing lah. Tada! Okay, so hi guys. Okay, aku dekat ruang tamu sekarang ni sebab aku tak bawa tripod. Aku tak bawa tripod balik. Aku pun lupa dah ambil semalam. So, aku nak unboxing, nak quick unboxing gambar Grab kita yang baru. Dia dah sampai minggu lepas tau sebenarnya. Minggu lepas kot aku rasa. Sebab aku balik-balik je dah ada. Okay, kau tahu tak aku lekatkan dekat apa telefon ni sekarang ni? Kenapa saya ingat? Aku lekatkan dekat cermin. Okay, so kita nak buka. Thank you so much kepada fotografer ni sebab dia bagi refund. Okay, so ni kita dah buka. Takut sebab tak tahu dah tunjuk macam mana. Dia tak ada cover. Okay, so wow. Oh, kali ni dia bagi kau apa alas ni 2 weh. Okay dah ada nombor kan. Tapi kenapa gambar ni Aku tak bersyukur ke? Oh, mungkin ni kamera lagi satu kot. Sebab patutnya aku dengan Din ni pandai kamera tau. Pandai betul-betul pandai kamera. Sebab ada gambar soft copy nanti aku tunjuk. Tapi dia punya plastik ni hardcover punya plastik. Sebab aku kan kerja packer so aku tahulah. Aku ni tadi sebenarnya nak buat
bawa sini dalam bilik. Tapi tripod tu, aku guna tripod lain. Sebab tripod kan aku tak bawa. Lepas tu bapak aku beli pula, dia dah start kereta. So aku macam, alamak. Gambar lain, nampak sangat gambar lain ni. Cuba bagi gambar tu. Tengok, gambar dia lain kan? Gambar dia. Ni dia ni pandang kamera tau. Ni tak. Nampak kamera lain. Kamera lain. Tapi tak apalah. At least dia ganti. So, terima kasih lah kepada fotografer ni. Sebab ganti. Sebab ni kes pertama aku. Tapi aku malu lah. Sebab hari tu HCP aku kata yang nama aku dengan kes aku ni naik masa dia meeting untuk Kovo. Tu aku jadi macam, oh, nama aku. So, that's all from me. Thank you.